Dipenjara dan dibunuh hanya sebab pandai membaca. SK Kliwon. Security Prison 21 ataupun S21 adalah sebuah penjara yang terletak di Phnom Penh, Kemboja. Pada asalnya bangunan ini ialah sebuah sekolah, tapi sejak pada tahun 1975 bila mana Kemboja ini diambil alih oleh sebuah gerakan komunis yang kejam yang dipanggil sebagai Khmer Rouge, bangunan ini dijadikan sebagai penjara rahsia. Khmer Rouge ini dipimpin oleh Pol Pot. Pol Pot ini dibawa satu ideologi yang sangat ekstrim. Dia tak suka mana-mana orang-orang yang ada pendidikan, dia nak hapuskan. Jadi cikgu, sami, doktor, ibu mengandung, even bayi pun turut sama dibunuh. Jadi proses dia, bila tahanan mula-mula datang sini, mereka akan diambil gambar dan diberikan nombor. Tahanan-tahanan kat sini, mereka ini tak boleh nak bercakap, tak boleh nak menangis, nak bergerak pun tak boleh tanpa ada arahan. So kalau korang tanya, apa sebenarnya kesalahan yang diorang ni buat? Hanya sebab mereka ini pandai membaca dan mungkin ada yang tahu bahasa asing. Paling ekstrim, mereka ini dipaksa untuk buat pengakuan palsu untuk tuduh keluarga sendiri. Ada yang sampai terpaksa untuk tuduh isteri sendiri sebagai CIA. Ada yang terpaksa tuduh anak ataupun ibu ayah sendiri sebagai pengintip. Kalau korang tak nak tuduh keluarga sendiri, the last choice yang korang ada adalah dengan jadikan orang lain sebagai kambing hitam. Jadi bila yang kononnya mereka yang bersalah ini, mereka ini akan dibawa ke satu kawasan yang dipanggil sebagai killing field, yang mana mereka ini akan dibunuh. Katanya daripada 14 ke 17 ribu tahanan yang datang yang ditempatkan di sini, hanya lebih kurang dalam 20 orang saja yang berjaya keluar dengan selamat. Sampailah pada tahun 1979, akhirnya Khmer Rouge ini ditewaskan. Penjara ini dijadikan sebagai muzium dan katanya sehingga kini masih ada lagi gambar-gambar tahanan yang dipamerkan di sana dan bangunan ni pun masih lagi dikekalkan dengan struktur yang asal.